Seorang gadis menyimpan makanan terakhir ibunya selama 5 tahun selepas ibunya meninggal dunia. Tetapi dia langsung tidak sangka betapa bersyukurnya terhadap apa yang terjadi. Pada pagi sebelum ibunya meninggal, ibu Takaya Reki sempat memasak salah satu masakan istimewa, iaitu sup daging untuk anaknya. Tapi bila dia pulang ke rumah, Takaya terkejut melihat ibunya sudah tidak sedarkan diri. Walaupun dia segera membawa ibunya ke hospital, ibunya akhirnya disahkan meninggal dunia. Bila Takaya pulang ke rumah, dia ternampak sup yang dimasak ibunya masih belum disentuh. Disebabkan dia tidak sanggup untuk makan, dia memilih untuk membekukan sup itu sebagai kenangan. Sehinggalah dia menghubungi sebuah rancangan TV yang membantu memenuhi permintaan pelik orang ramai. Takaya menyatakan dia mahu makan semula sup beku ibunya yang sudah 5 tahun disimpan. Rancangan TV itu kemudian membawa seorang chef selebriti terkenal, Hayashi Hirohito, untuk membantu. Dengan kepakarannya, chef itu berjaya memastikan sup tersebut selamat dimakan tanpa mengubah rasanya. Dan saat Takaya serta ayahnya mencuba sup itu, mereka terus menangis kerana rasanya sama seperti masakan ibu mereka dahulu. Komen pandangan korang.